awas merkuri dalam produk penjagaan kulit anda. Tidak bererti Janssen kulit berian penting untuk menggenek produk yang menyihatkan kulit, bukan merosakkannya. NPRA Malaysia memberi amaran, elakkan krim, lotion dan sabun yang mengandungi merkuri. Saya Tik Lee, The Skincare Guy. Maklumat ini sangat penting. Sila tonton hingga akhir. Bagaimana mengenal pasti produk mengandungi merkuri? Memeriksa label adalah penting, tetapi kebanyakan produk yang mengandungi merkuri tidak menyenaraikannya. Jika anda melihat bahan seperti mercurous chloride, calomel, mercuric, mercurio atau merkuri, berhenti guna serta-merta. Produk ini sering dipasarkan sebagai anti penuaan, pencerah kulit ataupun rawatan jerawat. Banyak daripadanya dihasilkan di luar negara dan dijual secara haram, terutamanya dalam komuniti tertentu atau melalui platform dalam talian. Jika produk tidak mempunyai label langsung, jangan anggap ia selamat. NPRA mewajibkan semua kosmetik menyenaraikan bahan kandungan. Jika label hanya dalam bahasa asing tanpa terjemahan Melayu atau Inggeris, itu adalah tanda bahaya. Kenapa merkuri berbahaya? Merkuri adalah logam berat toksik yang boleh menyerap ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah, menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Kesan sampingan pada kulit rasa pedih atau terbakar, tanda kerosakan kulit. Kulit lebih sensitif, mudah bertindak balas terhadap cahaya matahari dan produk lain. Bintik hitam atau tona kulit tidak sekata, merkuri boleh menyebabkan hiperpigmentasi. Kulit menipis, penggunaan jangka panjang boleh menjadikan kulit rapuh, tanda-tanda keracunan merkuri. Jika anda atau sesiapa di rumah anda terdedah kepada produk ini, perhatikan simptom seperti mudah marah dan perubahan emosi, masalah ingatan dan kesukaran, menumpukan perhatian rasa kebas atau kesemutan di tangan, kaki atau sekitar mulut. Perubahan dalam penglihatan atau pendengaran golongan berisiko tinggi termasuk wanita hamil, merkuri boleh merosakkan sistem saraf bayi. Bayi dan kanak-kanak, merkuri boleh masuk ke dalam susu ibu. Cara mengenal pasti produk yang mengandungi merkuri. Produk ini sering dipromosikan sebagai produk ajaib untuk pemutihan dan anti penuaan. Berhati-hati jika produk mendakwa pemutihan segera atau hasil ketara dalam 3 hari, tidak mempunyai senarai bahan atau label dalam bahasa asing tanpa terjemahan, mempunyai warna berkilat metalik atau keabu-abuan, dijual dengan harga terlalu murah atau dari sumber tidak sah. Awas penjual tidak sah di media sosial. Produk ini sering dijual di TikTok, Instagram, Facebook dan WhatsApp oleh influencer kecantikan yang mendakwa ia berkesan untuk mereka. Penjual live stream yang menawarkan diskaun masa terhad. Kedai dalam talian tanpa pendaftaran perniagaan, penjual luar negara yang menjual produk tanpa kelulusan NPRA. Jangan percaya hanya kerana produk itu trending. Apa yang perlu anda lakukan? Jika anda memiliki produk yang mengandungi merkuri, berhenti guna serta-merta. Cuci tangan dan kawasan kulit yang terkena produk tersebut. Buang produk dengan selamat, rujuk agensi pelupusan sisa tempatan. Jika anda mengalami reaksi kulit atau simptom kesihatan, dapatkan rawatan segera. Perlindungan terbaik, gunakan produk penjagaan kulit selamat dan bebas merkuri. Gunakan jenama yang dipercayai dan dikawal selia. Sentiasa periksa label bahan sebelum menggunakan produk penjagaan kulit. Kulit yang sihat bermula dengan pilihan yang selamat.